Nak untung yang maksimum dalam simpanan emas, fokus je pada simpanan gram emas sebanyak mungkin. Jangan sesekali kita fokus pada harga berjaya rendah, sebab tak ada siapa pun yang tahu dengan tepat berapa rendah harga emas, hatta pakar analisis harga emas sekalipun. Jangan bazirkan emosi kita untuk menganalisis harga emas, sebab ianya bukan di bawah kawalan kita pun. Kita tak boleh kawal berapa rendah dan berapa tinggi harga emas. Harga emas berubah setiap masa. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah berapa banyak gram emas yang kita nak simpan dan kumpul. Kita letak matlamat yang jelas dalam simpanan emas dan fokus betul-betul hingga capai matlamat tersebut. Contoh, nak capai 100 gram, atau nak capai 1000 gram, atau nak capai 2 kilogram untuk bersara selesa di masa depan. InsyaAllah, dana simpanan emas kita akan lebih bertahan lama dan berkekalan. Malah, kekayaan kita juga akan bertambah mahal dalam tempoh jangka masa yang panjang. Saya sendiri dah rasakan, bila saya mula menabung emas, saya simpan emas tanpa kira harga dan saya punya matlamat yang jelas dalam simpanan emas. Hakikatnya, harga emas pasti akan naik dan akan lebih mahal dalam tempoh jangka masa yang panjang. Jadi, tak perlu fikir naik turun harga emas dalam jangka masa singkat. Fokus je tambah gram emas sebanyak mungkin. Ada yang bertanya kat saya, betul ke harga emas akan cecah RM500 per gram pada hujung tahun ni? Tak ada seorang pun yang tahu berapa harga emas di masa depan. Harga emas cubalah persoalan masa sahaja. Cuma, bila harga emas dah cecah RM500 per gram, berapa yang telah berjaya kita kumpulkan, itu jauh lebih penting. Pilihan di tangan kita, yang mana nak mulakan simpanan emas, kumpul emas-emas begini, boleh klik link di bio Safia Sofian, saya bantu sebaiknya. Nak untung yang maksimum dalam simpanan emas, fokus je pada simpanan gram emas sebanyak mungkin. Jangan sesekali kita fokus pada harga berjaya rendah, sebab tak ada siapa pun yang tahu dengan tepat berapa rendah harga emas, hatta pakar analisis harga emas sekalipun. Jangan bazirkan emosi kita untuk menganalisis harga emas, sebab ianya bukan di bawah kawalan kita pun. Kita tak boleh kawal berapa rendah dan berapa tinggi harga emas. Harga emas berubah setiap masa. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah berapa banyak gram emas yang kita nak simpan dan kumpul. Kita letak matlamat yang jelas dalam simpanan emas dan fokus betul-betul hingga capai matlamat tersebut. Contoh, nak capai 100 gram, atau nak capai 1000 gram, atau nak capai 2 kilogram untuk bersara selesa di masa depan. InsyaAllah, dana simpanan emas kita akan lebih bertahan lama dan berkekalan. Malah, kekayaan kita juga akan bertambah mahal dalam tempoh jangka masa yang panjang. Saya sendiri dah rasakan, bila saya mula menabung emas, saya simpan emas tanpa kira harga dan saya punya matlamat yang jelas dalam simpanan emas. Hakikatnya, harga emas pasti akan naik dan akan lebih mahal dalam tempoh jangka masa yang panjang. Jadi, tak perlu fikir naik turun harga emas dalam jangka masa singkat. Fokus je tambah gram emas sebanyak mungkin. Ada yang bertanya kat saya, betul ke harga emas akan cecah RM500 per gram pada hujung tahun ni?